Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Diorang nak makan ni kan? Diorang nak try yang cuwi nama dia, cuwi, fruit cuwi, gula kenyal aneka rasa. So kat sini dia ada dua flavor. Dia ada bagi dua, yang Ibu ambil ni yang jenis yang mix lah. Okay, biasanya memang kita akan mix lah. Sebab apa? Nak pelbagaikan perisa ya. Nampak ni benda ni. Kita tengok apa perbezaan hijau dengan okay, yang ni yang perisa-perisa perisa buah-buahan yang manis lah kot. Yang ni yang masam. So kita akan try dua-duanya sekali dengan anak-anak ibu ni. Jom kita buka ni dulu-dua. Buka ni, kita rasa. Okay, kakak nak rasa apa? Hijau. Tak ada? Hijau. Hijau juga. Okay, so jom kita buka yang hijau. Lepas tu kita akan rasa yang merah ya. Ni mana ada gunting ke? Okay, ada. Okay. Kita pakai gunting. Dia boleh je buka kat sini. Tapi tak pakai gunting lah, elok sikit lah. Nampak ni? Korang nampak tak ni? Okay, ni dia jenis yang macam ni. Okay, kita tunjuk dia punya tekstur tu macam ni. Nampak tak? Okay. Macam tu. Dekat sikit ke? Ada lebih kurang macam tu lah. Dapat ni. Ni tekstur dia. Okay, rasa ambil satu. Melekit. Melekit lah sebab dalam tu dia ada masam-masam. Okay, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sedap weh. Lepas tu dah habis masam. Dah habis masam kan? Dah habis masam dia. Ambil yang masam. Memang mencabar. Tak nak yang masam. Adik kena habiskan masam dulu. Kakak okey. Masam ni ibu dengan kakak boleh. Okey, ni manis lah. Dah habis masam. Ni masam. Ni mana bat tangan. Yang satu. Yang mana dia jenis macam ni, plain. Nampak tak? Ambil ke bawah. Yang mana? Masam ni sekejap ni kurang. Lepas tu jangan ni Macam okey? Ini macam candy. Macam candy lah. Fruit candy lah. Makan betul. Ibu lepas suka masam kot? Sama, awak suka masam? Ni macam Rasa ada yang warna-warna lah. Yelah, ada warna lah. Nampak warna dia. Ambil. Habis ada apa aki yang mana? Sedap lah ni. Yang ni yang manis. Kalau korang suka yang mana, ambil yang ni. Kalau ibu suka yang masam ni, yang masam ni memang sedap lah. Adik je tak boleh tahan masam. Dia mula-mula je masam, lepas tu dia manis. Betul tak? Okey lah. So yang ni pun approve. Sedap juga. Kalau kakak hijau, ibu pun hijau, adik merah. Adik tak boleh tahan sangat masam. Macam ibu dengan kakak dah boleh tahan masam dah. Masam-masam. Kita kalau klik kat baik kuning tu.